berkenaan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan kita bertajuk Ar-Rasulul Insan. Rasul ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan berkenaan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan kita bertajuk Ar-Rasulul Insan. Rasul ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir rusulillah alladhi kallafahu Allah an yahdiyal bashariyata kullaha ila tariqillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang terakhir yang Allah taklifkan, yang Allah perintahkan, bebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk manusia keseluruhannya kepada jalan Allah, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52 hingga 53. Ila siratim mustaqim, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ila Allahi tasirul umur. Ila siratim mustaqim, Nabi membawa menyeru manusia ke arah jalan yang lurus, jalan Allah, yang bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah kepada Allah kembali segala urusan. Ayat yang kita baca ni yang berdasarkan surah Asy-Syura ayat 52 hingga 53, iaitu antara tugas Nabi ialah menyeru manusia ke jalan yang lurus. Seperti mana juga yang kita mohon dalam Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan yang lurus. Ini adalah tanggungjawab besar, misi besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nazarna ila syakhsi Muhammad alladhi ikhtarahu Allah lirisalati al-khatimah walladhi kana fi hayatihi wa siratihi at-tatbiqul amali lil-Islam, nastati'u an nasifahu bi annahu ar-rasulul insan. Dan jika kita melihat kepada syakhs, kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah yang terakhir ini, adalah pada kehidupannya dan sirahnya
at-tatbiq al-amali lil Islam, iaitulah pelaksanaan secara praktikal mengaplikasikan ajaran Islam itu. Boleh kita katakan bahawa Nabi itu ialah ar-rasulul insan. Nabi seorang rasul, tetapi pada masa yang sama Nabi kita SAW adalah manusia biasa. Dan kerana itu kalau kita lihat bahawa sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW bukan sirah Tuhan, sebab Nabi bukan Tuhan, dan bukan juga sebahagian daripada Tuhan, dan bukan sirah malaikat, tetapi Nabi SAW membawa siratu basyarin min bani Adam. Nabi itu membawa sirah bashar, iaitu manusia daripada Bani Adam. Ya'kulut ta'ama, dia makan makanan. Wa yamshi fil aswaq, dan dia berjalan di pasar. Maksudnya Nabi kita SAW seperti yang kita sebut di awal tadi, Rasul yang diberi wahyu oleh Allah, tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan yang biasa, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini basyarum mithlukum. Aku ini adalah manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Yang membezakan Nabi itu ialah Allah memberi wahyu kepada saya dan saya membawa risalah. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Justru itu dalam perbincangan para ulama kita, apakah hikmat di sebalik bahawa kebangkitan Nabi kita SAW ini daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan makhluk yang lain, bukan daripada malaikat. Dan sebenarnya pertanyaan ini ditanya juga oleh orang-orang dahulu kepada rasul-rasul mereka. Pertanyaan mereka sama ada bertanya betul ataupun bertanya dalam bentuk mempermain-mainkan, kenapa bangkit manusia menjadi rasul daripada kalangan kami? Kenapa tak bangkit malaikat? Antara jawapannya ialah kerana agama ataupun Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah panduan kehidupan. Dia contoh yang jelas, dan contoh itu tidak boleh diikuti melainkan daripada manusia yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kalau Rasul itu daripada kalangan malaikat, macam mana kita nak berinteraksi dengan malaikat? Macam mana kita nak jadikan apa yang dibuat oleh malaikat itu contoh? Kerana malaikat kejadiannya tidak sama dengan kita manusia. Ataupun Rasul itu daripada kalangan jin, macam mana kita berinteraksi? Justru di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi ataupun Rasul daripada manusia, kerana Rasul dan Nabi itu adalah uswah, adalah contoh tauladan. Seperti yang disebut oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya di situ ialah Nabi SAW itu adalah uswah hasanah, adalah contoh yang baik, contoh yang sebetulnya, yang sebenarnya. Lidza faqad ja'ala Allah Muhammadan wa mithlahu kullal anbiya basharan liyusliha an yakuna uswatan linnas fala yaqulu
hadhihi risalatun fawqa taqatina wa fawqa ihtimalina bal huwa rasulun minkum nata'allamuna minhu ma yu'allimukum tata'allamuna minhu ma yu'allimukum wa tahmiluna minhu ma tuqaddiruna alaihi wa taqtaduna bihi fi syu'unikum. Jadi pengarang kita menyebut seperti yang saya kata tadilah, kerana itu Allah menjadikan Nabi Muhammad dan semua Nabi-Nabi Rasul itu daripada kalangan manusia untuk menjadi contoh kepada manusia, supaya tidak berlaku nanti kalau dicipta ataupun dijadikan Nabi itu bukan daripada kalangan manusia, mereka akan menyatakan bahawa risalah ini, ajaran ini di luar kemampuan kami. Kami tak mampu. Yang ni malaikat bolehlah, kami tak mampu. Ataupun di luar kemampuan kami, kami tak boleh nak tanggung. Tapi Nabi ini daripada kamu, dan kamu boleh mempelajari daripadanya apa yang dia ajar kepada kamu, dan kamu boleh menanggung mengikut kemampuan kamu, dan kamu boleh mengikutinya pada urusan kehidupan kamu. Jadi di antara insaniyah ataupun kita kata kemanusiaan manusiawi Nabi SAW ini dalam beberapa bentuk. Yang pertama, annahu yafrahu kama yafrahul bashar wa yahzanu kama yahzanun. Dia, yakni Nabi SAW, dia bergembira seperti mana manusia lain bergembira, dan dia bersedih seperti mana manusia biasa bersedih. Maknanya perasaan gembira, perasaan sedih ada pada Nabi dan ada kepada manusia yang lain. Yafrahu bin nasri wa yahzanu lil hazimah. Baginda bergembira di atas kemenangan, dan Nabi juga berduka cita di atas kekalahan. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa duka cita. Sebenarnya kedudukan kamu itu tinggi sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan gembira, perasaan sedih ni ada pada diri Nabi dan ada pada diri manusia yang lain. Yafrahu bi iqbalin nasi alaihi wa yahzanu li idbarihim anhu. Begitu juga Nabi gembira kalau manusia menerima baginda. Manusia menerima, Nabi cakap manusia terima. Wa yahzanu li idbarihim anhu, dan Nabi juga bersedih sekiranya manusia bertindak membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahzan alaihim, ini firman Allah, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan jangan kamu bersedih di atas mereka, dan jangan kamu merasa sempit terhadap tipu daya yang mereka lakukan. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir ayat 8, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan ya wahai Muhammad menyebabkan diri kamu merasa duka cita, merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Dua ayat yang kita baca ini adalah menggambarkan sifat sedih yang ada kepada Nabi apabila mereka menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa Nabi ini merasa sedih? Sedangkan tanggungjawab Nabi hanyalah menyampaikan. Tugas Nabi menyampaikan. Orang terima, orang tak terima itu bukan
bukan menjadi tanggungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, inilah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda buat di luar kemampuan baginda. Baginda merasa sedih, merasa duka cita apabila orang itu tidak menerima risalah yang dibawa oleh baginda, kerana Nabi melihat bila seseorang itu, kaum itu menolak kebenaran, maka orang itu akan menduduk kedudukan yang tidak baik di sisi Allah di akhirat nanti. Justru itu kalau kita lihat dalam peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi SAW di Taif, apabila dakwah Nabi ditolak oleh orang Taif, maka dalam keadaan Nabi sedih, Nabi duka cita, bahkan kaki Nabi berdarah. Waktu itu doa yang lahir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah doa supaya mereka mendapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kaum kami kerana mereka tidak mengetahui kebenaran. Jadi sudah tentulah Nabi ini merasakan walaupun orang Taif ketika itu tidak menerima dakwah baginda, tapi harapan Nabi, doa Nabi supaya satu hari nanti orang Taif ini beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafrahu bi farhi ahbabihi wa yahzanu li huznihim wa ya'sa li faqdihim kama hazana li mauti zawjatihi wa ummi auladihi Khadijah wa mata fil 'ami nafsihi ammihi Abu Talib alladhi kana yudafi anhu tiwala hayati thumma tuffiya ala syirki fadhakara anna nabiyya samma ama wafatihima amal huzni. Maksudnya, dan Nabi bergembira seperti mana sahabat-sahabat baginda, orang yang Nabi sayang itu bergembira. Dan Nabi merasa duka cita kalau mereka berduka cita. Dan Nabi terasa kehilangan mereka. Seperti mana Nabi merasa sedih tentang kematian isterinya, yang juga merupakan ibu kepada anak-anaknya, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Dan begitu juga dengan kematian Abu Talib, yang Abu Talib ni sentiasa mempertahankan Nabi SAW sepanjang hidup Abu Talib. Kemudian Abu Talib ditakdirkan mati dalam keadaan tidak beriman. Dalam keadaan begitu, Rasulullah SAW menamakan tahun itu kehilangan Khadijah dan juga kehilangan Abu Talib, dengan Nabi namakan tahun itu Amal Huzni, tahun kesedihan. Jadi kita kena lihat di sini bahawa semua kita tahu bahawa Khadijah mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau sifatkan tahun kesedihan, okey, kita faham. Tapi Abu Talib ni mati dalam keadaan syirik. Dia tidak beriman. Tidak beriman. Tapi Nabi tetap bersedih dan Nabi masukkan kerana dua kematian insan hebat ini pada diri Nabi, Nabi letakkan Amal Huzni, tahun kesedihan. Jadi rupa-rupanya kadang-kadang orang yang tidak beriman, dia tak beriman, tapi dia membantu kebaikan, dia membantu keadilan, dia menegakkan keadilan.
Dia ada perasaan kasih sayang sesama manusia. Seperti yang kita lihat pada hari inilah, perjuangan umat Islam ataupun saudara-saudara kita yang berhadapan dengan Zionis ni, kita lihat alhamdulillah orang-orang Islam kita fahamlah bersama-sama dengan perjuangan saudara-saudara kita ini. Tapi pada masa yang sama, kita lihat non-Muslim yang mereka bukan kerana akidah tetapi kerana kemanusiaan, manusiawi tadi. Mereka melihat ibu yang tidak dapat menyusukan anak, tak boleh beri susu pada anak. Mereka tengok kemah yang dimusnahkan, yang dibom, dihancurkan. Mereka lihat kebuluran yang berlaku. Mereka lihat ratusan ribu meninggal mati syahid dan juga cedera yang tidak mendapat rawatan. Sifat insaniah itu ada kepada diri mereka. Justru itu kita lihat ada negara-negara bukan Islam, perarakan mereka itu jauh lebih banyak bilangannya daripada negara-negara Islam. Bahkan jangan terkejut, ada negara Islam untuk menunjukkan, menzahirkan kebencian kepada Zionis ini pun tidak dibenarkan. Cuba bayangkan. Jadi kita lihat di sini Nabi meraihkan, Nabi menghormati. Maknanya walaupun dia tidak beriman, tetapi dia tidak menentang, dia tidak mengangkat senjata kepada Rasulullah SAW, bahkan mempertahankan Rasulullah SAW. Wa tuffiya ibnu Ibrahim alladhi jaa ba'da syaukin wa qaddarallahu an yamuta fi sughrihi faqal innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna la firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan anak baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Ibrahim, lahir selepas Nabi merindui kedatangan seorang anak lelaki, nama dia Ibrahim. Dan takdir Allah berlaku, iaitu Ibrahim ini meninggal waktu kecil. Dan bila menerima berita tersebut, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya mata ini boleh mengalirkan air mata. Sedihlah maksud dia. Dan hati ini bersedih. Dan kami tidak menyebut sesuatu melainkan perkara itu diradai oleh Tuhan kami. Dan sesungguhnya perpisahan kamu dengan kamu wahai Ibrahim sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita bicara bahawa Nabi juga merasa sedih seperti mana manusia lain merasa sedih. Kama hazana Rasul ala mauti ammihi al-batal Hamzah bin Abdul Muttalib sayyidul syuhada. Dan begitu juga Rasulullah SAW merasa sedih di atas kematian bapa saudaranya yang berani, namanya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yang digelar sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu segala orang mati syahid. Namun kegembiraan Nabi yang kita sebut tadi, Nabi bergembira seperti mana manusia lain bergembira, bukan seperti apa yang diberi amaran kepada kaum Qarun, iaitu ketika mereka berkata, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Seperti kaum Qarun ni kata kepada Qarun, janganlah terlalu bergembira, kerana Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang bergembira. Tengok. Sebab tu bila kita belajar Quran, kita belajar tadabbur ke, kita belajar tafsir ke, kita kena faham betul-betul.
Tadi kita baru sebut bahawa Nabi bergembira seperti mana sahabat-sahabat bergembira. Tiba-tiba kita berjumpa ayat ni dalam surah Al-Qasas ayat 76. La tafrah, jangan kamu bergembira, kerana Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Maksud di sini, kegembiraan di sini ialah kegembiraan di atas kebatilan ataupun di atas kesombongan. Tak boleh lah. Gembira atas bongkak, sombong, angkuh, kerana harta yang banyak, kerana pangkat yang besar, kerana ada segala-galanya. Itu dilarang. Seperti ayat yang kita baca. Adapun kegembiraan yang tabi'i, yang biasa, itu adalah sesuatu yang dibenarkan, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kelebihan Allah dan rahmatnya, maka yang demikian hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya di sini, boleh bergembira sebagai manusia biasa, tetapi bukan di atas kesombongan, keangkuhan ataupun meninggi diri. Baik, itu yang pertama kita sebut. Nabi bergembira seperti mana manusia lain bergembira. Yang kedua, annahu yadhaku kama yadhakun nas wa yabki kama yabkun. Iaitu Nabi SAW ketawa seperti mana manusia lain ketawa. Dan Nabi menangis seperti mana manusia menangis. Jadi Nabi ini, dia ketawa dan dia juga memberi senyuman. Di antaranya, para sahabat melaporkan bahawa Nabi ini dhahika hatta badat nawajizuh. Maksudnya, Nabi ini dia ketawa sehingga nampak gigi di hadapannya. Maknanya Nabi ketawa. Begitu juga Nabi melemparkan senyuman, seperti yang disebut oleh Abdullah ibn al-Harith. Kata dia, ma ra'aitu akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat orang yang paling banyak senyuman daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau berdasarkan apa yang diceritakan oleh sahabat, Nabi ni kalau dia ketawa ni pasal apa dia ketawa? Jadi antaranya disebut di sini, kana yadhaku min kulli amrin gharib atau kulli kalamin fakih yudhikun nas ashabal fitrah salimah wala yudhik min kulli syai'in kal bulha. Maksudnya Nabi ini dia ketawa kalau ada sesuatu yang gharib, satu yang aneh, yang Nabi bila dengar tu sahabat ketawa, Nabi pun ketawa. Ataupun Nabi mendengar kata-kata yang lucu. Jadi di sini yang kita nak sebut ni, manusiawi Nabi ni dia bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam laporan ataupun riwayat yang lain disebut bahawa Nabi ni apabila sahabat-sahabat ni bercakap tentang urusan dunia, cerita tentang dunia, Nabi pun sembang berkenaan dengan dunia. Bila sahabat-sahabat bercerita tentang makanan, Nabi juga bercerita tentang makanan. Dan bila sahabat-sahabat bercerita tentang akhirat, maka sudah tentu Nabi juga bersama dengan mereka menceritakan tentang akhirat. Maksudnya, di situ Nabi bergaul dan bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum. An Samak ibn Harbin qal, daripada Samak ibn Harbin katanya, qultu li Jabir ini Samrah,
Saya bertanya kepada Jabir ibn Samrah, seorang sahabat Nabi. Jadi soalannya kepada Jabir ibn Samrah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu pernah duduk bersama dengan Nabi? Sama Ibn Habib tanya kepada Jabir bin Samrah, pernah tak duduk dengan Nabi? Jadi jawab Jabir ibn Samrah, dia kata, qala na'am kathira. Ya, bukan sekadar pernah duduk, tapi kathira, banyak kali, acap kali duduk dengan Nabi. Jadi Jabir pun ceritalah tentang Nabi ini. Dia kata, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fi subh aw al-ghada hatta tatlu asy-syams. Fa idza talat asy-syams qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amri jahiliyah fayadhakun wa yatabassam. Maksudnya, Jabir bin Samrah kata, memang aku acap kali duduk bersama dengan Nabi, dan Nabi ni sifat dia tak akan bangun daripada tempat sembahyang dia, yang di sembahyang subuh ataupun waktu pagi hari itu, melainkan setelah naiknya matahari, terbit matahari. Bila terbit matahari, dia pun bangkit. Dan selepas itu, sahabat-sahabat ni yatahaddatsun, mereka ni sembang, dan di antara mereka yang mereka sembang cakap ni fi amri jahiliyah, benda-benda yang mereka lakukan waktu jahiliyah. Waktu jahiliyah, waktu mengarut dulu, mereka cerita yang gambarkan tak cerdiknya mereka waktu tu. Tak cerdiknya waktu tu. Jadi mereka bila cerita sembang kenangan dulu, mereka ketawa. Fayadhakun, mereka ketawa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi senyuman, Nabi dengar dan Nabi senyum. Jadi di sini menggambarkan kepada kita seperti mana Nabi ketawa, manusia biasa ketawa, dan Nabi menangis ketika manusia menangis. Tetapi tidaklah ketawa Nabi itu dalam keadaan memperolok-olokkan manusia, merendah-rendahkan martabat manusia. Itu sesuatu yang tidak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis seperti yang kita sebut sebelum ini bila berlakunya kematian orang yang Nabi kasih, termasuklah anaknya dan juga sahabat-sahabat yang dikasihi, yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir kita nak sebut dalam masa yang ada kepada kita pada malam ni, annahu yamzah kama yamzahun nas wa yajiddu kama yajiddun. Nabi ini bergurau seperti mana manusia lain bergurau, dan Nabi serius seperti mana manusia lain itu serius. Jadi di antaranya ialah kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Nabi ini dia tidak bergurau, melainkan dia cakap benda yang betul. Bukan bergurau tu dia menipu. Seperti contoh yang sangat terkenal yang selalu kita baca, apabila datang seorang wanita tua, dia bertemu dengan Nabi SAW, dia kata pada Nabi, "Ud'ullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya saya dapat masuk syurga." Lalu Nabi kata, "Ya umma fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuzun." Wahai ibu si fulan, sesungguhnya syurga tidak akan dimasuki oleh orang-orang tua. Jadi wanita ni fabakatil mar'ah, wanita ni menangis sebab dia tengok zahir hadis itu. Sedangkan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara." Dan kami bangkitkan semula wanita-wanita itu
dibangkitkan balik wanita-wanita tersebut. Lalu kami jadikan mereka ni abkar, anak-anak dara, gadis-gadis, bukan orang tua. Maksudnya di sini, walaupun Nabi bergurau, tetapi Rasulullah SAW memberi mesej yang jelas, iaitu pengajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi begitulah sedikit perbincangan kita berdasarkan buku Mawsu'ah Al-A'malil Kamilah li Samahatil Imam Yusuf Qaradawi, iaitu Mawsu'ah, satu buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi berkenaan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmatullah lil alamin. Nabi itu adalah rahmat Allah kepada sekalian alam. Antaranya ialah sifat manusiawi yang ada kepada Nabi, dan sifat ini bukan merendahkan kedudukan Nabi sebenarnya, tapi meletakkan Nabi itu sebagai contoh tauladan yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada apa yang kita baca, daripada buku yang sangat bernilai yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.